Berikut merupakan keputusan minggu ke-6 program Talk to My Manager musim kedua edisi 2026 serta senarai lagu tugasan untuk minggu ke-7 bagi konsert Ahad depan. Format penjurian menyaksikan markah diberikan oleh juri profesional yang dipecahkan kepada dua bahagian iaitu 60% kecekapan, kreativiti pengurusan dan strategi manager, manakala 40% adalah dari keunikan persembahan dan kualiti vokal artis. Cik Puan Sarimah Ibrahim dan Datuk AC Mizal memikul tanggungjawab sebagai juri tetap bagi minggu bertema 2-3 Kucing Berlari yang menguji peserta melalui kolaborasi duet bersama penyanyi undangan. 8 pasangan manager artis yang beraksi malam tadi ialah Hussein dan Jamilul Hayat, Azeva dan Datuk A. Aida, Kim Khairi dan Safura, Anggrek dan Adira Suhaimi, Cik B dan Datuk Sri Vida, Ratu dan Linda Jasmine, Amara dan Azad Jasmine, dan Viviana dan Ani Mayuni. Datuk Aznil Nawawi menggalas tugas sebagai pengacara di Auditorium MBSA Shah Alam untuk dibawa di saluran Astroria secara langsung pada setiap hari Ahad pukul 9 malam selama 10 minggu sejak 19 April 2026 lalu. Manakala penstriman di aplikasi Astrogo, Soka dan on demand di Astrobox. Tayangan ini juga disajikan secara serentak bersama program Check Out Talk to My Manager di Gempak. Terdahulu, pasangan Altia dan Nana Mahazan serta Farid Fazli dan Datuk Fazli Yaakob diumum tersingkir pada episod-episod konsert lalu. Musim lepas menyaksikan kejayaan gandingan ibu anak Liza Hanim dan Marsha Kistina di tabal juara.